Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Hassan Ali, pengerusi Yayasan Husnul Khatimah yang mengendalikan Kompleks Anjur Husnul Khatimah di Kampung Lebu, Bentong Pahang Darul Makmur. Saya hanya nak memaklumkan kepada tuan-tuan, ada beberapa program, tetapi untuk kali ini saya nak maklumkan ada satu program. Nama programnya ialah Anakku Ahli Syurga. Anakku Ahli Syurga. Program ini terbuka kepada anak-anak sekolah rendah umur 7 sampai 12 tahun dan anak-anak sekolah menengah daripada 13 tahun sampai 17 tahun. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, anak-anak ini pada tarikh yang sama, tuan-tuan tengok di skrin, ada tarikh-tarikh untuk program ini diadakan. Dan insyaAllah mereka datang sekolah rendah, sekolah menengah. Dalam masa program itu, sekolah rendah diasingkan, sekolah menengah pun diasingkan insyaAllah. Apa yang kita nak beri tuan-tuan, selama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam anak-anak ini datang insya-Allah dengan susunan yang kami susun, program-program yang diatur kepada mereka yang sangat menarik kerana programnya menyentuh tentang macam mana tentang fizikalnya, macam mana tentang emosionalnya, macam mana tentang spiritualnya, macam mana tentang sosialnya, macam mana tentang hubungan-hubungan antara adik-beradik, antara anak beranak, antara ibu ayah dan sebagainya dalam program dan di luar program nanti insya-Allah. Hubungan anak-anak yang menyertai program dengan abang-abang, kakak-kakak fasilitator namanya yang akan bersama-sama berketawa bersama, gelak ketawa bersama dengan anak ini, menangis bersama dengan anak ini selama 4 hari 3 malam. Apa yang kita nak didik? Kita nak didik anak-anak ini supaya insya-Allah mempunyai minat kepada agama. Didik, apa lagi kita nak didik? Kita nak didik anak-anak ini supaya mempunyai budi pekerti yang mulia. Budi pekerti terhadap ibu, berpekerti terhadap ayah, terhadap ahli keluarga, terhadap adik-beradik, budi pekerti terhadap guru dan sebagainya. Yang ketiga yang kita nak didik ialah anak-anak ini kita nak benih cambahkan. Anak-anak yang bagus ilmu pengajian, yang bagus akademik, tapi pada masa yang sama bagus akhlak, pada yang sama bagus percampuran, pada masa yang sama bagus cara mereka meraihkan mak dan ayah, pada masa yang sama bagus mereka meraihkan guru-guru dan masyarakat keliling kehidupan mereka insya-Allah. Apalagi yang kita nak bagi pada anak-anak ini? Yang kita nak bagi anak-anak ini, saudara, supaya anak-anak ini secara langsung tak langsung kita letakkan satu batu asas dalam hidup mereka, satu kompas dalam hidup mereka, satu matlamat dalam hidup mereka bersama dengan ibu dan ayah yang membimbing mereka. Insya-Allah anak ini akan bangun menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan sakit, anak inilah yang akan merawat. Tuan-tuan nak mati nanti berada di pembaringan maut, anak inilah yang membisikkan, mentalkinkan tuan-tuan di akhir hayat kita nanti. Ayah, la ilaha illallah. Ibu, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Pada masa yang sama telah ya kita dikebumikan dan letakkan yang lahat. Anak ini secara berterusan insya-Allah mendoakan kita supaya kita selamat di alam barzah, kita selamat nanti di mahsyar dan akhirnya bersama dengan mereka kita berpimpin tangan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, satu lagi yang kita nak letakkan kepada anak-anak ini ialah tentang fikir syurga, fikir syurga, fikir syurga, fikir syurga. Bangun pagi fikir syurga, tengah hari fikir syurga, petang fikir syurga, malam fikir syurga, berseorangan fikir syurga, dengan mak bapak fikir syurga, dengan adik-beradik fikir syurga, dengan jiran fikir syurga, di sekolah fikir syurga, supaya insya-Allah syurga itu menjadi salah satu matlamat utama dalam hidup mereka. Jadi tuan-tuan, kejayaan dalam akademik untuk syurga, berjaya nanti menjadi manusia profesional adalah untuk syurga, dan mereka tuan-tuan pada masa yang sama menjadi manusia yang berguna untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat. Segala-galanya adalah untuk menjadikan mereka manusia pilihan yang Allah berikan syurga kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, tengok skrin. Yang pertama, tengok tarikh. Yang kedua, tuan-tuan, tengok juga perkara-perkara tuan-tuan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Tuan-tuan boleh hubungi insya-Allah nombor-nombor yang tertera di telefon untuk dihubungi. Sekarang juga tuan-tuan, sekarang juga tempat yang kita akan adakan ialah di namanya Anjung Husnul Khatimah, Kompleks Anjung Khatimah di Kampung Lebu, Bentong Pahang Darul Makmur. Daripada Kuala Lumpur 45 minit, daripada Tol Gombak tempat ini hanya 35 minit saja. Tempat yang menarik di tanah 7 ekar tuan-tuan, lengkap, segala-galanya lengkap. Lengkap tuan-tuan. Masjidnya boleh memuatkan atau balik Islam boleh memuatkan dalam 1000 orang tuan-tuan. Ada 3 asrama yang boleh memuatkan dalam 150 orang begitu. Ada dewan makan, dewan masaknya yang boleh memuatkan 350 orang sekali sitting. Dan tuan-tuan ada studio villa namanya. 26 unit studio villa yang sudah pun siap bersedia untuk menerima kedatangan tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa programnya namanya Anakku Ahli Syurga.
Ya tuan, insya-Allah hantar anak-anak pada tarikh-tarikh yang ditetapkan. Hantar tuan-tuan anak-anak akan bersama dengan kita 4 hari 3 malam. Hantar hari yang pertama, ambil hari yang terakhir. Dan di hari yang terakhir tuan-tuan akan tengok tuan-tuan curahan rasa kasih sayang. Dia akan salam mak bapak, dia akan cium mak bapak, dia akan dakap mak bapak, dia akan bisik ke telinga mak bapak. Sayang mak, sayang ayah, sayang mak, sayang ayah. Ampun mak, ampun ayah, ampun mak, ampun ayah. Ini adalah antara kata-kata sakti yang mereka lepaskan di telinga ibu dan ayah mereka untuk menjadi anak yang salih, anak yang salih. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, jumpa nanti, bawa anak, daftarkan sekarang, tengok di skrin nombor-nombor telefon untuk mendapatkan khidmat lanjut dan untuk mendapatkan insya-Allah pendaftaran untuk anak-anak mengikuti program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.